Cara isi liquid yang ni dia bukan macam kita kena letak dia punya apa ni, kena letak dia punya span ke apa kan. Lepas tu kena alter dia punya spring dia tu kan. Yang ni pakai buang. Dia pakai buang. Yang ni yang mini punya. Kalau yang pro punya tu dia dah tak tahu sekarang dia punya flavor dah habis dah kot. Ni sekarang aku pakai yang mini punya. Yang ni jenis macam yang nanopok tu juga, yang macam pen tu kan. Jenis pakai buang, dia tak payah isi. Tak payah isi liquid dia tu. Tak payah isi liquid dah. Beli je dekat 7E dulu ada, sekarang tak ada dah, depa sorok. Lepas tu kalau dekat kedai pun depa akan sorok. Kena tanya. Lepas tu depa akan bawa keluar dia punya flavor ni saja. Lepas tu kalau dia punya ni device dia, kalau yang mini punya RM18, kalau yang pro punya device dia RM32 ke RM33. Lepas tu masukkan berpeluh. Masuk macam tu. Macam mana, okey tak? Kalau okey boleh try.